Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami, TV PSS Sentas. Hari Guru adalah hari istimewa yang disambut bagi menghargai jasa, pengorbanan dan sebagian besar guru dalam mendidik dan membina masa depan murid. Suasana di sekolah hari ini sangat meriah dan ceria, diserikan dengan pelbagai hiasan yang menarik serta senyuman manis daripada semua warga sekolah bagi meraihkan pendidik yang tercinta. Oleh itu, jom ikuti sesi temebual yang penuh kemesraan dan kehangatan bersama guru-guru yang dikasihi. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Sekian cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu. Terbalik, kita pakai satu. Baru satu. Terbalik, kita pakai satu. Okey, hari ni sebaik. Dan aku tak dibaca dan kira. Takkan tinggal besarkan ingat selalu. Apakah sifat terbaik yang ada pada guru yang pernah mengajari anda? Sifat seorang guru, dia sanggup korbankan masa untuk buat kelas tambahan untuk kita orang tinggalkan family sampai petang. Itu saja. Bagaimana cara anda menghargai jasa guru? Sebagai seorang murid, saya akan memberi markah yang cemerlang dalam pemeriksaan. Okey, terima kasih. Sir, apa perasaan Sir selepas bermain pelbagai permainan yang telah disediakan? Saya rasa sangat seronok. Saya dapat melihat kerjasama antara guru-guru. Saya lihat cikgu-cikgu merasa enjoy. Terima kasih kepada Semtas yang mengadakan sambutan Hari Guru. Apa perkara yang paling Sir gemari semasa mengajar? Pertama, saya suka respon pelajar yang dapat memahami apa yang saya ajar. Yang kedua, saya melihat kejayaan pelajar dalam peperiksaan. Itu adalah perkara yang menyeronokkan bagi saya. Okey, terima kasih Sir. Cikgu, apa perasaan cikgu selepas bermain pelbagai permainan yang telah disediakan? Okey, nak jawapan jujur ke nak jawapan tak jujur? Kalau jawapan samalah balance. Okey, cikgu seronok lah. Dapat luangkan masa untuk bermain sama-sama. Okey, apa perkara yang paling cikgu gemari semasa mengajar? Kalau yang cikgu mengajar, cikgu nak semua murid berperhatian kat cikgu. Itu je. Tu pun cikgu dah bersyukur sangat. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama.